Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Berjumpa lagi kita dalam channel saya hari ini hari Selasa 17 hari bulan Mac 2026 2026 Masihi bersamaan dengan 27 tak? 17 Mac 2025 Masihi bersamaan dengan 27 Ramadan 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini sekarang ni pukul 6.52 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada tadi lepas pada buat video daily report tu, saya tak keluar mana tak. Lepas tu terawih aku tak pergi. Tak pergi kat malam ni. Malam tadi tak lagi tak jadi tengah serabut dan mikir kan. Jadi tengah tension tak pergi kat lah. Lepas hari ni tak nak kira bertenang lah. Walaupun tak dapat tak selesai lagi benda tu. Tak dapat selesai lagi. Jadi saya pun kena pergi kot lah. Malam ke 28 ni. Dia nak tutup lah kan ni. Okay. Nak tinggal Ramadan, nak tinggal kita kan. Okay, sekarang lepas tu lepas pada buat video apa ni? Malam tadi saya tidur sekejap lah. Dari pukul 3 tidur, bangun pada pukul 5 dari pukul 5.10 tak? 5.10. Lepas tu semaya subuh 9.8 minit. Semaya subuh pada pukul 9.40. Lepas tu tak ada tidur. Asyik mengajak kerja. Buat sutuh rumah arwah ni. Arwah apa ni arwah? Kah calon Parti Bersatu untuk mewakili Dong Lu Besut itu. Memang hebat lah orangnya. Beberapa tokoh masyarakat juga lah. Dalam kampung pernah jadi bekas penghulu kampung pada Boa dulu. Semasa zaman era BN tu. Sampai situ pula saya cerita. Tapi dia tu orang tempatan sini lah. Orang tempatan pada Boa ni lah. Arwah ni. Boleh kira lah arwah ni boleh kita dipandai juga ada dalam masyarakat ni. Nak kata ada tu tak berada mana, tapi kat gitulah. Biasa-biasa jugalah, low profile jugalah. Tapi kat begitulah. Dihormati jugalah di kalangan orang kampung ni. Tapi gitulah arwah ni. Fatihah untuk arwah. Ada yang menyatu ni. Sama-sama tu ya. Saya pun itulah Bismillah. Bismillah. Okey, apa? KJI ni itulah buat rumah dia. Pasal dia ada batal ngasing rumah arwah dia. Isteri dia dan ni ada. Anak dia pun kawan saya juga dulu sebaya. Bahkan sebaya masa sekolah dulu. Dah 2 kali. Ada 2 anak dah. Dua saya hantar hadiah untuk baby kan. 2 kali dah bagi. Lepas tu siap dia. Kedua lah. Puan belakang. Panjang pula cerita pula tu. Sadia pula dah. Lepas tu ke situ pula. Okey, pasal selesai tu. Pasal selesai balik tu. Balik dalam pukul tadi dah siap pasal selesai tu balik pada pukul 1 gitu. Tidur sekejap. Bangun pukul 3.30 bangun mandi semaya asar. Lepas tu dah sempat upload video lah. Channel 01, channel 02, channel 03. Ni channel 05 ni. 4 channel lah. Sudah ditangguh lah pasal nak buat video ni. InsyaAllah malam ni sambung balik. Ataupun kena sambung kat lah. Pasal tu kena sambung. Pasal dia buat dah kat kena sambung lah. Channel tu channel yang ke 05 kod nombor lah nombor 1 01 channel 01 channel 2 channel nombor 3 ada Muhammad Syukri bin Ramli 1 2 3 tinggallah ni keempat habis dah. Pada ni yang kelima ni tapi 4 channel lah. Waktu lama tangguh hak 1 tu channel 1. Konten di awal konten peribadi ni channel 1189 ni.
Macam mana ni? Okey, lepas tu, tadi semaya asar tadi dalam pukul 6.30. 6.40 semaya asar. Lepas tu 6.52 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.